Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada muslimat yang ada di Islam, yang berkelapakan boleh rapatkan diri kalian semua harapan untuk kita sambung buka dengan kita sehingga Tuhan terus. So kita mula majlis kita dulu dengan memfokuskan al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam istimewa ini kita dapat berkumpul sama ada di dalam live ataupun yang ada di hadapan saya secara visualis. Syukur alhamdulillah kerana mana gunanya kita dapat untuk menjalani persembahan malam ini. Jadi saya sebagai manager di Universiti Islam pada malam ini, saya berlatih mengenai majlis kepada Ustaz. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah ma sya'allah tawakkaltu 'ala Allah. Ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Ma sya'allahu ma kana min ni'matin famin Allah. Ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama untuk sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita sambung dekat kata musannif rahimahullah, wa'lam rahimakallahu anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'lam rahimakallah. Kalau kita ngaji dalam nahwu, ayat rahimakallah ni kita nak i'rab apa? Syekh Bahri. Kita nak i'rab apa? Jumlah rahimakallah. Anan, i'rab apa? Jumlah. Tak, tu bukan i'rab, itu balaghah dia. I'rab dia. Dia kita panggil dia jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah la mahalla laha minal i'rab. Jumlah mu'taridah yang tidak ada mahal dalam i'rab. Okey, kenapa dia tak ada mahal dalam i'rab? Sebab dia sebenarnya jumlah sampingan, dia bukannya jumlah yang menjadi intipati ayat ni. Ayat ni nak sebut, ketahuilah wahai awak, wahai penuntut ilmu, bahawa manusia ada 3 jenis dalam menuntut ilmu. Jadi rahimakallah tu, dia sekadar selitan saja, selingan. Jadi yang nak cakapnya apa? I'lam annan nas ila akhiriha. Adapun rahimakallah tu saja selingan. Namun ulama ni, bila dia buat selingan, dia buat saja ke? Nak bagi tambah, bagi sedap sikit ayat. Ke macam nak tambah perkataan bagi banyak bila jawab insya'. Kan? Dulu dia ada, kalau waktu nak jawab insya' sekolah menengah ke, ataupun exam bahasa Arab kat uni tu, nak bagi cukup ayat, dia tambahlah na'at man'ul bagi banyak kan. I'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala jalla sya'nuhu. Tambah panjang-panjang. Itu kita yang tak ada nilai, yang tak pandai bahasa Arab. Tapi ulama bila dia buat jumlah mu'taridah ni, jumlah selingan ni, dia ada sebab. Iaitu pertamanya adalah dia nak mendoakan kita. Dan bila ayat rahimakallah ni, dia dalam bentuk yang kita panggil sirah rahmah. Ucapan yang mana dituturkan dalam keadaan kita tengah berinteraksi dengan orang yang kita kasihi. Sebab tu kalau kita baca, kalau kita tengok dalam ceramah-ceramah kan, kebanyakannya ustaz-ustaz akan sebut hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang mana diambil pada ulama' lah. Ulama' pun selalu guna ayat tu. I'lam rahimakallah ataupun rahimakumullah. Okay, kenapa dia orang buat sirah rahmah tu? Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullah, adat penulisannya, adatu ta'lifihi, yang antara adat penulisannya ialah apa? Beliau menekankan ada hubungan kasih sayang di antara ahli ilmu. Menekankan hubungan kasih sayang di antara seorang guru dengan murid dia. Kerana itu Imam Al-Ghazali menulis kitab yang namanya Risalah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad tu maksudnya apa? Duhai anakku. Sedangkan yang minta kitab tersebut ditulis apa dia? Anak murid dia, bukannya anak kandung. Dalam bahasa Arab, kalau seorang tu sebut anak ibnuhu, dia boleh, dia muhtamil. Dia tu orang kata apa, boleh kita orang kata apa? Boleh interpret kata itu anak kandung ataupun anak saudara. Sama juga macam abi. Abun kan? Bila kita kata, kalau orang Arab sebut hadza abi. Abi kat situ boleh saja bapa kandung ataupun bapa saudara. Itu syair isti'mal orang Arab. Biasa orang Arab guna.
Tapi kalau dia sebut walid ataupun waladi, kalau walid, ayah saya dengan makna apa? Ayah kandung. Sebab dia datang pada perkataan apa? Wiladah. Wiladah tu ada ikatan darah. Jadi bila seorang guru panggil anak dia walad, menunjukkan bahawa anak murid dia tu adalah anak murid yang dia sayang, seolah-olah hubungan nasab dia tu, hubungan ilmu dia lebih agung daripada hubungan nasab. Dia kat situ kita panggil dia ada unsur isti'arah. Ngaji ada isti'arah dalam balaghah. Macam mana cara tarkib dia? Tilmizi kawaladi. Anak murid aku seperti anak kandung aku. Pada apa wajah syabah dia? Fittisal ataupun fil rabti ataupun fil alaqah. Iaitu dia macam anak aku daripada sudut hubungan kami. Tapi kata para ulama yang sering dinukilkan oleh guru kami Syekh Khalil Hafizahullah, hubungan nasab ilmu, nasab tarbiyah lebih aula, lebih mulia daripada nasab darah. Hubungan seorang tu dengan guru yang membawakan dia kepada akhirat lebih mulia daripada hubungan dia dengan ayah dia. Kerana apa? Kerana abuka, ayah kamu yang kandung tu, waliduka yudhiruka minal adam ilal wujud. Ayah kamu tu yang melahirkan kamu. Daripada kamu tak lahir kepada kamu lahir melalui benih dia. Tapi syaikhuka, tapi guru kamu yang bawa kamu kepada Allah, yuzhiruka minal jahli ataupun minal jahalah ilal ilmi wal hidayah. Tapi guru kamu yang bawa kepada Allah, dialah yang menzahirkan kamu daripada kamu jahil, daripada kamu sesat kepada kamu dapat jalan yang benar. Anna dunya minal akhirah. Di antara boleh hidup di dunia dan boleh hidup di akhirah, mana yang lebih mulia? Kerana tu Imam Ghazali istilahkan murid dia sebagai walad. Dan kasih sayang seorang guru dengan murid inilah yang menunjukkan bahawa ulama semisal Imam Ghazali menekankan hubungan kita dengan anak murid kita bukannya hubungan di antara seorang raja dengan khadam dia. Bukannya hubungan seorang tuan dengan hamba dia. Bukannya hubungan dengan seorang majikan dan pekerjanya. Sebaliknya hubungan seorang guru dengan muridnya adalah hubungan seorang ayah dengan anak dia. Bila ayah dengan anak ni kena kasihi sayang anak dia. Tak boleh ada unsur takabur. Tak boleh ada unsur nak ambil kesempatan ke anak murid dia. Tak boleh ada unsur abaikan dia. Yang mana pada hari ini sebahagian guru, sebahagian pensyarah, sebahagian asatizah hanya datang nak jumpa anak murid dia atas dasar gaji. Hanya datang nak jumpa anak murid dia atas dasar nak dapat upah. Hanya datang nak jumpa anak murid dia atas dasar maslahah dunia. Habis je kelas, habis je waktu rehat, habis je waktu kerja, waktu sekolah, waktu uni, balik tak ingat apa dah. Nafsi. Sampai kadang-kadang anak murid jumpa kat mall, guru pun jumpa anak murid kat mall, dua-dua kenal tapi buat tak kenal. Lari. Sebab apa? Sebab hubungan yang terbina maslahah sahaja. Hubungan tu bukan kerana Allah. Kalau hubungan kerana Allah, tengok aja muka nak jumpa nak salam. Kalau hubungan selain daripada Allah, habis maslahah tak nak jumpa pun tak apa. Nombor tak save pun tak apa. Tak ada masalah kalau maslahah dunia. Hubungan yang macam ni yang yauma yafirrul mar'u min akhi. Hubungan yang macam ni yang mana di hari akhirat nanti seorang mar'u, seorang lelaki akan lari, tak buat kenal dengan saudara dia.
Sebab apa? Hubungan terbina atas maslahah, tak jujur. Bukan hubungan yang terbina atas ukhuwah. Ukhuwah yang hakikiyah lah. Ada juga ukhuwah yang dunia. Ukhuwah sebab apa? Berkawan dengan dia sebab dia ni suka bawa pergi travel. Kan? Seronok kawan dengan dia ni sebab dia suka bawa pergi Bromo. Seronok kawan dengan ni sebab sekejap lagi dia ajak pergi sana pergi sini. Seronok kawan dengan dia ni sebab dia ni suka apa? Cafe hunting. Kan, nak try dessert yang baru, nak buat apa? Story IG. Kan, bagi apa? Beli roti, kek sikit, nampak estetik sikit. Snap, lagu-lagu sikit. Hubungan maslahah sahaja. Tak ada nilai pun. Jaya akhirat segala kek-kek strawberry tu tak tolong apa-apa. Bukan maksud suruh putih kawan, tak. Kawan tu hakikatnya nanti kita akan sedar macam mana orang yang mana sama-sama kita sembahyang Jumaat, sama-sama baca doa makan, sama-sama berzikir lepas solat, tiba-tiba kawan yang sama jugalah yang mana bila belakang manusia dia buat fitnah. Kawan sama jugalah yang mana tadi dekat kelas sama-sama gelak, keluar kelas, dia jumpa kawan lain, dia kata tahu tak kawan aku ni macam ni. Kutuk belakang. Keluar kelas aja saya rasa macam depan ni nampak baik, belakang lain. Sama-sama baca doa, ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman, orang yang jujur. Kawan yang sama jugalah bila keluar je kelas, habis je keluar je daripada sah, daripada masjid, akan buka aib kawan dia. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sedangkan solat sama-sama. Sebab hubungan tak dibina atas dasar agama. Baik. Lalu kata Imam Ghazali, wa'lam rahimakallah. Tahuilah bahawa muridku yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Bahawa manusia dalam menuntut ilmu ni dia ada 3 keadaan. Sekarang ni kita menuntut ilmu, alhamdulillah dah, Allah Ta'ala bagi ni'mat, Allah bagi rezeki, syukur. Tapi kena ingat, dia ada salah satu daripada 3 keadaan ni. Keadaan pertama, rajulun, lelaki. Oh, saya perempuan tak masuk lah. Tak. Ulama ni bila sebut, bukan ulama sajalah, hadis lah. Hadis Nabi SAW pun, bila ada ayat yang khitabnya laki dan tidak ada qarinah yang mengkhususkan benda tu untuk laki, maka ya'ummul unusah juga. Tetap memasukkan kepada wanita juga. Okey, jelas kan? Setiap khitab, setiap ayat yang mana audiensnya ataupun penggunaan lafaz tu macam lelaki, tetapi tak ada qarinah pun yang mengkhususkan benda tu untuk lelaki, maka boleh juga terkena pada perempuan. Macam ni lah, kat sini sebut rajul, termasuk jugalah mar'ah. Okay. Rajulun talabal ilma liyadakhirahu zadan ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajhallahi ta'ala wa daral akhirah fahadha minal faizin. Kelompok pertama yang mana menuntut ilmu liyadakhirahu zada, yang mana tujuan dia ialah nak mengumpul bekal di hari akhirat, dan dia tidak apa-apa tujuan dia menuntut ilmu tu hanya satu, iaitu menuntut wajah Allah, iaitu menuntut keridaan Allah dan akhirat semata-mata. Dan inilah kelompok yang berjaya. Lalu ni kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanala bihi al-'izza wal jaha wal mal wa huwa 'alimun bidzalik mustash'irun fi qalbihi rakakata halih wa khissata maqsadih fahadha minal mukhatirin fa in ajalahu ajaluhu qabla at-taubah khifa alayhi su'ul khatimah wa baqiya amruhu fi khataril masyiah wa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil ajal wa adafa ila al-ilmi al-amal
wa tadaraka ma farata minhu minal khalal iltahaqa bil faizin fa inna taiba minadz dzambi kaman la dzambalah. Apa kata Imam Ghazali? Kelompok kedua yang menuntut ilmu, namun tujuan dia menuntut ilmu ialah apa? Nak menggunakan ilmu untuk kehidupan dia yang segera ni, hayatihi al-ajilah. Maksudnya kehidupan yang segera akan habis ni. Menuntut ilmu tujuan dia nak dunia sahaja. Mengaji nak PhD sebab apa? Nak orang panggil doktor. Nak dapat syaraf, kemuliaan. Mengaji sebab apa? Degree sebab nak sijil untuk boleh kerja dan orang akan anggap aku ni ahli ilmu. Dan memang sunnahnya di atas muka bumi ni Allah Ta'ala akan berikan penuntut ilmu ni kemuliaan meskipun niat dia tak jujur. Sunnatullahnya begitu. Allah Ta'ala akan bagi izzah, akan bagi kemuliaan dekat penuntut ilmu di dunia meskipun penuntut ilmu tu niat dia tak jujur. Jadi jangan ingat bila Allah muliakan kita di atas muka bumi ni secara zahirnya, misalnya Allah Ta'ala bila kita mengaji, Allah Ta'ala bagi rezeki banyak, Allah Ta'ala bagi orang-orang tolong kita, Allah Ta'ala bagi apa? Bagi kita kedudukan dalam masyarakat, bagi kita dikenali dalam masyarakat. Itu semua belum tentu tanda bahawa Allah redha. Boleh jadi apa? Istidraj. Boleh jadi. Memang sunnahnya tak orang, memang sunnahnya, memang aturan Allah Ta'ala buat orang yang menuntut ilmu akan mulia. Sama ada niat betul ataupun niat salah. Sebab tu Imam Ghazali buat qism ni, buat bahagian ni. Siapa dia yang menuntut ilmu, tujuan dia nak kemuliaan, nak kebahagiaan. Dan memang dia tahu pula benda tu. Dan dia rasa mustasyair, dia rasa dalam hati dia apa? Rakakata halih. Kerapuhan keadaan dia tu, betapa hinanya maksud dia, betapa hinanya tujuan dia. Fahadha minal mukhatirin. Ini antara orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab dia tahu masalahnya, kata niat dia salah. Dia tahu kata niat dia salah. Jadi kata Imam Ghazali, kalau dia sempat taubat, alhamdulillah, masuk dalam kalangan orang berjaya. Sebab apa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama macam orang yang tak ada dosa. Ingat kaedah ni, antara kaedah tasawuf yang paling besar, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Iyyaka an tadhaka 'alaika syaitan bihadhil qa'idah. Jangan sesekali biar syaitan gelakkan kita sebab kita pegang kaedah ni. Kita manusia memang takkan lari daripada dosa. Sama ada dosa tu baru kita buat ataupun dosa tu memang kita lazimi sebelum-sebelum ni. Lalu bila kita cuba nak bertaubat, syaitan akan kata apa? Jangan taubat, nanti buat lagi, nanti hang jadi munafik. Kenapa syaitan nak suruh macam tu? Supaya apa? Supaya kita kekal dalam maksiat tersebut. Syaitan takut, contohlah kita jatuh dah dalam maksiat yang sama 100 kali. Syaitan takut yang 101 tu kita berjaya. Dia takut sangat yang 101 tu kita berjaya. Walaupun kita jatuh dalam maksiat yang sama 100 kali. 100 kali jatuh dalam maksiat, kalau boleh bertaubat, tu maksudnya Allah Ta'ala masih bagi peluang nak taubat. Daripada terikut dengan syaitan, maka yang 100 tu maksiat yang memang kita nak buat, tak ada taubat yang ke 101, kita mati dalam keadaan tu, wal'iyadzubillah, syaitan menang, kita kalah. Buatlah maksiat yang sama 100 kali pun jangan lupa taubat. Sebab apa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Ni kaedah penting. Tapi kata Imam Ghazali, fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati, barakallahu fi, khifa alaihi su'ul khatimah wal iyad. Kalau siapa dia yang kekal dalam keadaan menuntut ilmu dengan niat yang salah, sampailah dia meninggal,
khawatir bahawa dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kelompok yang ketiga, wa rajulun thalithun istahwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmahu dhari'atan ila at-takathuri bil mal wa tafakhuri bil jah wa ta'azzuzi bi kathratil atba' yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin raja'a an yaqdiya min ad-dunya watarah wa huwa ma'a dhalika yudmiru fi nafsihi annahu 'inda Allahi bimakanin ittisamihi bisimatil ulama wa tarassumihi birusumihim fi ziyyi wal mantiq ma'a takalubihim 'ala ad-dunya zahiran wa batinan fahadha minal halikin wa minal hamqal maghruri. Wal'iyad billah. Astaghfirullah. Idhir raja'u munqati'un an taubatih li dhannihi annahu minal muhsinin wa huwa ghafilun an qawlillahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa kata Imam Ghazali? Kelompok ketiga yang menuntut ilmu ni, yang mana kelompok ni istahwadha alaihi syaitan. Syaitan menguasai dia. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis, ma min qaryatin tuqamu jama'atun Anda ingat nas terbiji itu, matan itu, sama ada ma min qaryatin la tuqamu fiha jama'atun illa lastahwadha 'alaiha syaitan. Tapi makna dia yang tu lah, nanti antum cari balik nas matan tu sebiji-sebiji. Cuma mafhum hadis tersebut, tidak ada satu kawasan ataupun kampung yang mana kalaulah ada jemaah yang dirikan kat situ, maka syaitan takkan menguasai. Itu menunjukkan bahawa bila ahli ilmu ni jatuh dalam maksiat, antara asbab utamanya ialah dia tak salat jemaah. Siapa dia yang memang terjatuh dalam maksiat, jangan duk tanya sangat kenapa kadang-kadang tu. Kenapa duk ulang jatuh? Kadang-kadang jawapan tu ada dalam hadis dah. Antaranya tak salat jemaah. Yang perempuan pula tak duduk bersama jemaah yang salihah. Duduk dengan orang-orang yang fawahish, duduk dengan orang-orang yang tak elok. Jadi kelompok yang mana dikuasai syaitan ni, apa yang syaitan buat dekat ilmu dia, apa yang syaitan buat dekat dia, dia menjadikan ilmu dia, yang ini orang yang dikuasai syaitan tu menjadikan ilmu dia dhari'atan ila takathur bil mal. Habuan nak dapat kebanyakan harta ataupun habuan nak mengkayakan diri dia. Dia jadikan ilmu dia sebagai mata pencarian untuk dia kaya. Dekat sini sebahagian ulama ada perbahasan fiqh yang panjang tentang hukum seorang mengambil upah mengajar agama. Perbahasannya panjang. Namun memang sebahagian ulama mengambil pendapat bahawa jangan tetapkan harga dan upah. Sebab takut jadi dalam golongan macam ni ya. Okey? Namun ada pendapat yang membenarkan, tapi syarat dia ketat sikit lah. Iaitu antara dia, jangan dia jadikan agama dia sebagai mata pencarian untuk dia buat jadi kaya. Adalah syarat-syarat panjang lah kalau kita nak bincang dalam fiqh tu. Tapi kat sini tujuan Imam Ghazali cakap ada orang yang memang sebab dahulu ni, pada zaman kesultanan dahulu, di tanah Nusantara ni anak taklah arif sangat. Tapi kalau di Arab, di Parsi dan seumpamanya, terutamanya pada zaman khilafah Ayyubiyah. Khilafah Salahuddin Al-Ayyubi, diriwayatkan bahawa Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah menulis kitab yang nama dia Asasut Taqdis. Lalu dia hadiahkan kitab tersebut kepada Al-Mali Al-Adil. Al-Mali Al-Adil ni abang kepada Salahuddin Al-Ayyubi tadi.
Dan Ayyubiyah ni dia menguasai di kawasan apa? Dimash, Damsyik dan juga Kahirah. Jadi kawasan tu lah. Imam Razi hadiahkan kepada Al-Malik Al-Adil. Al-Malik Al-Adil bagi 1000 dinar dekat Imam Ar-Razi. Tanyalah kita punya public gold dealer ni. 1000 dinar hari ni berapa harga dia? Boleh beli banglo mana masa. Jadi memang dahulunya ulama ni memang boleh nak dijadikan profession untuk jadi kaya. Dan sekarang pun boleh. Ada aja kes yang setengah-setengah ustaz selebriti ni charge 7-8 ribu untuk ceramah kuliah maghrib. Tajuk pula apa? Sabar dan tawakal Allah. Tapi charge 7-8 ribu. Kemudian wattafakhuri bil jah wa ta'azzuzi bi kathratil atba'. Dan tujuan dia nak bermegah-megah dengan kedudukan dia dan nak berbangga-bangga dengan banyak pengikut. Ini memang antara musibah ahli ilmu. Dia bangga dengan kedudukan dia. Yang doktor bangga dengan title doktornya. Yang syekh bangga dengan title syekhnya. Yang ustaz bangga dengan kedudukan dapat duduk kat kursi kuliah. Yang pensyarah bangga dengan banyak anak-anak murid yang angkat dia dan seumpamanya. Dekat sini kata ulama sufi khususnya dalam tariqah Malamatiyah, iaitu Syekh Sidina Abdullah ibn Munazil qaddasallahu sirrah. Apa kata beliau? Idza 'azuma qadruka 'indallah idza 'azuma qadruka 'indan nas 'alaika an tahtaqiraha. Idza 'azuma qadruka 'indallah idza 'azuma qadruka 'indan nas 'alaika an tahtaqira nafsak. Idza 'azuma qadruka 'indan nas 'alaika an tahtaqira nafsak. Apa maksud dia? Apabila kamu punya martabat dan juga pangkat ataupun keadaan kamu di sisi manusia ni dianggap agung. Macam tadilah, syekh dianggap syekh, doktor dianggap doktor, pensyarah dianggap pensyarah, ulama dianggap ulama. Azuma qadruka 'indan nas. Jadi apa peranan kamu? Alaika an tahtaqira nafsak. Wajib kamu hina diri kamu. Wajib kamu hina diri kamu. Sebab apa? Sebab kita jadi mulia pun kerana Allah tutup kita. Kemuliaan kita datang pun daripada Allah. Allah Ta'ala yang jadikan manusia-manusia hamba-hamba tu muliakan kita. Dan apa yang menyebabkan mereka rasa kita ni mulia pun daripada Allah. Ilmu daripada Allah. Kepetahan bicara daripada Allah. Rupa paras daripada Allah. Jadi bila kamu rasa diri kamu besar, bahaya, intabih. Ingat balik kedudukan kamu. Tahtaqir nafsa. Hina diri kamu balik. Alla tara lamma ittakhadallahu Ibrahim khalila. Qala. Ingat tak apabila Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai apa? Khalil. Khalilullah. Apa dia Khalil? Kekasih Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala ceritakan, Rabbijnubni wabni an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, bila mana lamma ittakhadallahu Ibrahim khalilah, qala rabbijnubni wabni an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak aku. Yang ini siapa dia? Nabi Ismail. Daripada apa? An na'budal asnam. Daripada kami ni menyembah berhala. Siapa dia yang mengaji akidah? Ngaji tak akidah? Kafir ke semua? Ngaji kan akidah ahli sunnah kan? Ngaji kan akidah Islam kan? Boleh tak seorang Nabi ni murtad? Kita mengaji dalam akidah ahli sunnah bahawa para Nabi ni amanah.
yang mana tak mungkin buat dosa, tak mungkin buat benda yang makruh. Fa min babil aula lah kekufuran. Jadi kalaulah maksiat pun kita tak boleh terfikir bahawa para nabi akan buat, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam bila mana Allah pilih dia jadi khalil, jadi kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim doa, ya Allah jauhilah aku dan anak aku daripada menyembah berhala. Tu menunjukkan bahawa orang yang faham kedudukan dia di sisi Allah, lagi Allah angkat, lagi dia kena rasa inkisar. Lagi Allah angkat, lagi dia kena rasa dia tu hina. Kerana ingat, Allah Ta'ala memuliakan mereka yang mana? Yang mana mereka ni tunduk dekat dia. Yang ada ubudiyah dekat dia. Sebab tu kalau kita tengok, ulama' bila tafsirkan hadis, tafsirkan ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra' kan. Awal surah Al-Isra' tu, Subhanalladzi asra bi'abdihi Layla. Maha suci Allah Ta'ala yang mana? Asra bi'abdi. Dimulakan dengan tanzih. Kita mengaji tanzih ni dalam bab sifat salbiyah kan. Kenapa dimulakan dengan tanzih ayat tu? Kerana nak potong segala waham, segala salah faham bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni bukannya Allah Ta'ala tak mampu buat Nabi pergi ke langit, pergi ke Masjid Aqsa pada satu malam. Allah Ta'ala, kudrah dia bukan macam kudrah makhluk. Kudrah Allah Ta'ala ta'ummu jami'al mumkinat. Semua perkara yang mungkin kudrah Allah boleh buat. Jadi satu malam daripada Mekah ke Filistin, boleh tak Allah buat? Boleh. Maka itu peranan tanzih dekat situ. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang menggerakkan hamba dia, siapa dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala guna sirah abdu, hamba, untuk menifatkan baginda. Kerana apa? Sebahagian ahli tafsir menyebutkan kerana maqam ubudiyah, maqam kehambaan itulah maqam paling mulia di sisi Allah. Jadi hamba ni apa sifat dia dengan Tuhan? Tunduk. Tu sifat dia. Lagi tunduk dekat Allah lagi mulia. Bukannya lagi bangun lagi mulia. Sebab itu orang yang mana dia bersujud setiap malam tapi dia tak rasa diri dia hina, lagi hina di sisi Allah Ta'ala berbanding orang yang ahli maksiat. Satu malam dia sujud nak solat taubat, dia menangis sebab dia rasa dia hina. Dua sujud yang zahirnya sama tapi hakikatnya berbeza. Sujud yang lahir daripada hati tu menangis sebab maksiat, sebab rasa hina, itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu memang antara qaul Sayyidina Abdullah bin Munazir tadi adalah apa? La takun khasman li khalqik ma'a nafsik. Lakin kun khasman ma'al khalqi li nafsik. La takun khasman lil khalqi ma'an nafsik. Jangan kamu jadi musuh kepada makhluk yang lain, manusia yang lain, sebab nak memenangkan jiwa hati kamu, nak memenangkan nafsu. Sebaliknya apa? Kun khasman ala nafsik. Jadilah musuh terhadap diri kamu sendiri, ma'al khalq, dengan orang lain. Maksudnya apa? Jadikan orang lain, manusia lain tu kawan kita untuk kita memerangi nafsu kita. Lalu apa lagi? Yadkhulu bi'ilmihi kullama dakhalin. Dia cuba cari segala jalan habuan dunia dengan ilmu yang dia ada. Ni yang tadi ni, yang ahli ilmu yang tertipu dengan syaitan ni. Dengan apa? Raja'an yaqdiya minad dunya wa tarah. Moga-moga dia akan dapat habuan hajat dia di dunia tu. Dalam keadaan yudhmiru fi nafsi, dia simpan dalam hati dia bahawa apa? Annahu 'indallahi bimakan. Dia rasa dia ada tempat di sisi Allah Ta'ala.
Dia rasa jadi ahli ilmu ni. Rasa macam Allah Ta'ala muliakan aku lah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia ambil zahir hadis tu, zahir ayat tu. Sebab apa? Litisamihi bisimatil ulama. Sebab dia tu digelarkan dengan gelaran ulama. Wa turassimuhu birusumihim fi zayyi wal mantiq. Dan dia tu menyerupai ulama pada tutur bicara dan percakapan dia. Ma'atakalubihi 'ala dunya zahiran wa batin. Dalam keadaan dia bergantung penuh dekat dunia zahir dan batin. Ni siapa dia? Halikin, orang yang akan binasa. Dan juga orang yang hamqal maghrurin, orang yang bodoh, yang tertipu sebenarnya. Sebab apa depa dianggap tertipu? Idzi raja'u munqati'un an taubatih. Sebab apa? Sebab dia waktu tu dia memang takkan ada lah peluang dia nak taubat. Sebab apa dia takkan taubat? Bi dhannihi annahu minal muhsinin. Sebab dia rasa dia orang baik. Bila seorang tu mula rasa dia baik, dia nak taubat tak? Wis. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila wa man hum ya Rasulullah? Ulama usu. Dalam sebuah hadis, ni mungkin bolehlah siapa-siapa yang rajin nak takhrij lah. Yang mana Imam Ghazali muatkan hadis ni, mengatakan bahawa Nabi lebih takut daripada Dajjal untuk umat ni dengan satu kelompok ni. Siapa kelompok tu? Ulama usu. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Ini kenapa? Kenapa Nabi cakap macam tu? Kerana Dajjal ni tujuan dia adalah nak menyesatkan orang. Wa mithlu hadzal alim in sarafa an-nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. ولسان الحال أنطق من لسان المقال وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله إذ لا يستجزئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء فقد صار علمه سببا لجراءة عباد الله على معاصيه ونفسه الجاهلة مدلة على ذلك تمنيه وترجيه وتدعو إلى أن يمن على الله بعلمه وتخيل إليه نفسه الأمارة أنه خير من كثير من عباده. Tadi Dajjal memang tujuan dia nak menyesatkan orang. Tapi orang yang alim ni, meskipun lisannya, ucapannya menggesa manusia untuk lari daripada dunia, untuk pergi ke akhirat lah. Maksudnya lidah dia cakap benda yang baik. Tapi amal dia, keadaan dia sebaliknya. Sebab orang yang ulama yang su' ni, ahwal dia, keadaan dia, perbuatan dia lain. Lidah dia cakap lain. Lidah dia cakap suruh kita bertakwa kepada Allah, tapi amalan hidup dia seolah-olah macam mendidik umat anak-anak murid dia untuk jadi sesat macam dia. Sebab apa jadi macam ni? Sebab bila pepatah Melayu kan dia ada sebut. Kata apa? Bagai ketam mengajar anak berjalan. Bila seorang guru ni, konsep dia, anak murid ni, dia akan terpengaruh dengan tingkah laku guru dia. Penuntut ilmu yang mana mengaji dengan seorang syekh, seorang guru, yang mana guru tu sikap dia takabur. Sikap dia suka berbangga-bangga dengan ilmu dia. Sikap dia suka i'tirad orang lain, suka kritik orang lain. Sikap dia suka cakap grup kita bagus, grup orang lain tak elok. Sikap dia suka hina orang. Sikap dia suka merendahkan orang.
Sikap dia kalau kita menuntut ilmu, kita mengaji, kita nak harta. Sikap dia kalau kita mengaji, kita nak kedudukan dan pangkat. Dia tak cakap benda tu, tapi sikap tu kita nampak. Maka anak murid pun akan jadi sama. Kalau syekh dia, guru dia memang suka jur'ah, suka kutuk, suka lantang, cakap tanpa adab, suka menghina orang-orang lain, anak murid pun akan hina orang lain. Benda yang sama lah kita tengok dalam parti-parti politik pun. Tak kisah mana-mana parti pun. Tapi kalau pemimpin dia mulut tak elok, menyokong pun mulut tak elok. Ta'assub. Ni ta'assub yang menyesatkan ni. Dan ahli ilmu pun dia dah ada orang panggil macam ahli politik ni. Suka bersorak-sorak, suka menghina orang, suka merendahkan orang. Okay. Jadi kata Imam Ghazali, memang lidah dia cakap benda yang baik kadang-kadang tu. Tapi maqal, ahwal dia, keadaan dia, tingkah laku dia yang akan menyesatkan orang dia. Sebab apa? Sebab orang akan ikut tingkah laku daripada ikut perbuatan. Anak-anak ni, sama-sama waktu kita kecil dulu, kita boleh bercakap ni bukan sebab mak ayah ajak kita cakap. Tak ada siapa mengaji kamus kan dengan mak ayah dia ada. Saya kecil-kecil mengaji kamus Oxford dengan mak ayah dia. Ada ke? Tak ada, tapi sebab duk ikut mak ayah dia cakap. Memang adatnya orang dia akan belajar dengan orang lain lebih dengan tingkah laku daripada ucapan. Sebab tu nak jadi soleh bukannya belajar bidayatul hidayah ni sahaja. Nak jadi orang soleh, duduk dengan orang soleh. Sebab ahwal orang soleh tu dia akan berpindah dekat kita dalam keadaan kita tak sedar. Tak sedar dulu ni jenis kedekut. Kalau keluar makan tu, makan 3 orang je kadang-kadang, order nasi bujang je seorang satu. Nak bayar, tunggu orang lain pergi dulu. Kata Tuan Syekh, zaman kita ni zaman orang yang sangat ananiah. Penting diri. Pergi dekat kaunter, benda murah je, boleh je nak bayar sekali. Nanti QR lah apa-apa. Tak nak bayar asing. Dahulunya, kata Nabi SAW, dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, uhillat lil ghanaim. Uhillat li ghanaim. Ada 5 perkara yang mana tak dihalalkan oleh umat terdahulu tapi halal untuk umatku. Antara yang dihalalkan untuk umat Nabi SAW ialah apa? Harta rampasan perang. Ghanaim, ataupun ghanimah. Kenapa umat terdahulu ni ghanaim tu, ghanimah tu tak boleh diambil? Dulunya para anbiya ni bila dia orang perang, harta rampasan perang tu akan dihimpunkan. Jadi satu, orang kata apa, himpun jadi macam gunung tu. Taklah gunung sangat, naik bukit lah banyak kan. Lalu tanda kalau Allah Ta'ala terima amalan mujahidin tersebut, kilat akan panah harta tersebut, harta perampasan tu, harta tu akan terbakar. Ni cara Allah Ta'ala qabul jihad umat terdahulu. Lalu dia akan ada kelompok ulama umat terdahulu ni yang curi harta rampasan perang. Diistilahkan sebagai ghalul. Kalau ada ghalul yang ambil, kilat tu takkan membakar harta-harta tu. Lalu ada sekali tu memang kilat tak bakar, maka Nabi tanya nak bai'ah hama-hama, okay, siapa dia yang ambil tadi? Lalu ada 2-3 sahabat bagi banyak zahab, banyak emas. Ni bukan zaman Nabi SAW lah, zaman anbiya terdahulu. Benda ni warid dalam hadis-hadis, syarah hadis yang sahih. Okay. Jadi kenapa harta rampasan perang dulu tak boleh diambil? Kerana para ulama menyebutkan kerana berjihad ni hanya kerana Allah, bukan nak apa-apa muqabalah, bukan nak apa-apa timbal balik. Kita serah nyawa, Allah sahaja yang akan balas, bukannya kita nak harta rampasan tersebut. Lalu kat sini kata Tuan Syekh, Syekhuna Hafizahullah kata, zaman kita ni
kita takkan buat apa-apa kebaikan ke, buat apa-apa kerja, melainkan ada pulangan. Sampai seorang anak tak nak tolong mak dia, tak nak tolong ayah dia, melainkan dapat upah. Budak-budak boleh kira lah, yang dah besar ni. Kan? Contoh ayah minta tolong basuh kereta. Tanya ada upah tak? Dengan ayah, dengan mak pun berkira. Tanya kawan kan, contoh kawan nak minta tolong hantar je pergi KTM. Boleh tak? Singgah makan je ke, belanja sikit. Lidah tak nak sebut, malu. Tapi lah hati tu kalau dia tak bagi tu, beratlah hati. Hidup tu memang atas dasar maslahah dengan kawan. Dia tak nak, kalau berkawan tu tak ada apa-apa pulangan balik. Sedih. Sebab tu mudah sesama kita nak berpecah. Mudah sesama kita nak saling kutuk mengutuk. Mudah sama kita ni nak buat fitnah antara satu sama lain. Sebab daripada awal lagi hubungan kita terbina atas maslahah dunia. Contoh macam Ana, kalau hubungan Ana dengan antum ni atas dasar maslahah. Kuliah kedua hari tu Ana tak main dah patutnya. Sebab apa? Sebab kuliah pertama tu duit tak masuk lagi. Tapi alhamdulillah kerana ada guru-guru yang mengajak bahawa kita ni bila orang minta mengajak, bukannya kita ni nak duit. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan jaga rezeki ahli ilmu ni. Sebab tu saya nak minat satu qaul ni. Di kalangan ustaz-ustaz jugalah ataupun habaib jugalah yang sebut. Jarang kita tengok ustaz-ustaz ni kurus kering. Biasanya kalau tengok ustaz ni, badannya besar, kahwinnya 2-3. Menunjukkan bahawa biasanya ahli ilmu ni rezekinya Allah jaga. Jadi jangan takutlah. Okey, jangan takut. Malulah duk cakap dekat umat, cakap dekat apa? Jemaah, suruh tawakal, suruh rezeki, suruh percaya dengan rezeki Allah, diri tu tak buat. Kan? Sebab tu kata Abdullah bin Munazil juga, diriwayatkan oleh Imam Ibn Mulaqin dalam Tabaqat Awliya. Idza anta lam tamtafi' min kalami faman yantafi' bih. Kalau kamu sendiri tak ambil manfaat daripada kalam kamu, siapa nak ambil? Kalau kita sendiri tak bermuhasabah dengan kalam yang kita sendiri, siapa kita nak harap orang akan ambil muhasabah dengan kalam kita? Okay, lalu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, betapa fasadnya, binasanya orang yang macam ni, yang menyebabkan apa? Ramai hamba-hamba sesat dengan dia. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal. Maka jadilah wahai yang menuntut ilmu dalam kalangan yang pertama. Wahdhar an takuna minal fariqil thani. Jangan sesekali jadi kelompok yang kedua. Kenapa? Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubati fakhasir. Fakam min musawwif. Apa maksud musawwif ni? Musawwif ni isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Isim fa'il daripada apa? Sawwafa yusawwifu taswif. Okey, sawwafa datang daripada perkataan apa pula asal dia? Sawfa. Kalla saya'lamun. Kan? Apa? Saufa, adalah ayat-ayat yang saufa, nak tak ingat nanti ni. Saufa apa maksud dia? Nantilah. Nantilah. Bila nak semayang jemaah sama-sama dekat masjid? Saufa usalli insya-Allah. Nantilah aku semayang insya-Allah. Jadi apa masalah dia? Fakam min musawwifin. Betapa banyak orang yang selalu duk bertangguh ni, ajalahul ajal qabla taubah. Ajal sampai dulu sebelum dia taubat. Jangan duk tertipu dengan ucapan orang,
hargai masa muda, nanti masa muda dah tak kembali. Maka kita hura-huri masa muda. Jangan duk ambil ajaran-ajaran sesat macam tu. Masa muda ni lah nak main motor, masa muda ni lah nak fly, nanti dah kahwin tak boleh buat dah. Berapa ramai yang pegang macam tu mati atas jalan raya. Berapa ramai yang pegang macam tu sebab kamu ingat bahawa masa silam kamu buat kamu selamat. Anak-anak muda lain pun buat, dia ingat dia selamat. Macam mana kalau kamu cakap macam tu, ada orang yang memang rempit sebab kalam kamu tu meninggal, kamu sanggup tak duduk depan mak ayah dia cakap benda tu? Anak puan ni meninggal sebab saya kata hargailah masa muda. Itu yang geng main motor lah. Yang geng yang lara ni. Yang geng yang waktu degree nak hura-huri sangat ni. Sebab apa? Waktu degree lah seronok, bebas nak jalan sana sini. Waktu zaman SPM, dulu terketat dengan asrama. Tak ada lesen. Sekarang member dah ada lesen, kereta boleh sewa. Sekejap lagi boleh lah kita pergi Bukit Fraser ke. Pergi Genting kan. Lah ni anak muda dia syok pergi Genting malam-malam. Sebab apa? Nak takat gambar kabus tu. Nak buat story depan apa? Family Mart ke apa. Ana tahulah, ana generasi yang poor juga. Kan? Grade awal sikit je. Jadi ana tahulah masalah generasi ana. Buang masa banyak. Nak berjalan sana, nak ni. Buang masa. Sebab apa? Oh, masa muda. Pergilah apa? Konsert. Kan? Kadang-kadang mengajar Islam ni, dia seronok nak excited bagi tahu semua orang dia nak pergi konsert sekian-sekian. Konsert intim pun boleh lagi lah. Kan boleh lagi lah yang tu. Tapi ni konsert kadang-kadang konsert memang grup yang tak tutup aurat. Dan bangga pula buat story dan seumpamanya. Kita ni tak adalah kata kita sempurna. Cuma seingatnya kita ni, bare minimum kita ni, apa sahaja benda yang tak layak bagi seorang penuntut ilmu, jangan tunjuk ke orang. Ana tak kata ana ni tak ada aib. Ana tak kata kita semua tak ada aib. Semua orang ada aib, semua orang ada dosa. Tapi alal aqal, untuk kita ni ada rasa hormat kita dengan Allah Ta'ala yang telah jadikan kita ni penuntut ilmu, benda yang tak elok kita buat, jangan bincang. Tu paling minimum. Bukannya advocate orang pula, okey, masa muda kita buat benda tak elok. Masa muda ni sekali je, tak payahlah. Jangan. Iyak. Sebab apa? Macam Imam Ghazali kata, fakam min musawwifin ajalahul aja qabla taubah fakhasir. Betapa fakam ni boleh banyak orang, betapa banyaknya orang yang duk bertangguh daripada taubat, ajal datang dulu baru dia tak dan taubat lagi. Fakhasir, dia akan rugi. Wa iyyaka thumma iyyak an takuna minal fariqits tsalits. Jangan sesekali jadi yang ketiga. Yang tadilah, yang memang tujuan dia menuntut ilmu nak dapat segala dunia kan. Fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuk wa la yuntadharu salahuk. Maka kamu akan binasa, yang mana binasa tu tak boleh dah nak harap akan selamat daripada binasa tu. Dan tak akan ditunggu dah kamu akan baik daripada binasa tu. Fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba nafsi fiha fa'lam anna bidayataha zahiruha taqwa wa nihayatuha batinut taqwa fala aqibata illa lit taqwa walal huda illa lil muttaqin. Lalu kamu tanya pula, seandainya kamu tanya, wahai penuntut ilmu, bila dah faham semua ni, maka apa bidayah-hidayah ni? Permulaan nak dapat hidayah tu apa dia? Ketahuilah bahawa bidayah-hidayah ni apa dia? Zahir bagi taqwa. Apa dia zahir bagi taqwa? Taqwa tu kan ialah apa? Macam bawah tu lah Imam Ghazali bagi contoh. Imtithal awamirillah wajtinabi nawahi. Mengikut segala perintah Allah dan cuba jauh daripada segala larangan Allah. Jadi memang kita akan mula dengan zahir terlebih dahulu.
Ni kena ingat. Bila kita nak bertaubat, bila kita nak jadi orang soleh, semuanya mula dengan zahir dulu. Jangan duk percaya satu lagi makalah sesat ni, luar mungkin baik, dalam mungkin jahat. Luar mungkin jahat, dalam mungkin baik. Tolak tepi semua tu. Tak ada istilah tu. Yang betul daripada islah zahiran wa batinan. Full stop. Tak ada yang ketiga, tak ada yang lebih. Perbaiki luar dan dalam. Orang-orang yang cakap luar ni mungkin jahat, dalam baik, ialah orang yang nak justify dia buat maksiat, dalam ni konon dia rasa dia baik. Macam mana orang yang baik boleh justify dia buat maksiat? Takabur dengan Allah Ta'ala. Misalnya contohlah dalam masalah ni, kita akan tengok biasanya orang yang tak tutup aurat lah. Dia kata saya tak tutup aurat, tapi saya ni bukannya hipokrit macam orang pakai tudung. I'tiraf dia bahawa dia lebih baik, tu dah menunjukkan dalam dia buruk. Adapun kita bila tengok orang lain, kalau orang lain zahir dia buruk, waktu tu kita kena pandang dia baik. Dia sekarang ni kena bezakan di antara kita pandang diri dan kita pandang orang. Kena bezakan. Kalau kita pandang orang, zahir dia baik ke buruk, anggap dia baik. Husnuzan sesama orang Islam. Benda ni dituntut. Yang ni lah baru kita pegang. Apa? Nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla bis sarair tu. Bila pandang orang, zahir pandang dia baik. Sama ada zahir dia baik ataupun zahir dia buruk. Tapi untuk kita, pandang diri kita, jangan kita kata zahir kita mungkin buruk tapi dalam baik. Tu menunjukkan kita buruk. Kita ada maksiat, orang tegur kita sebab kita salah zahir, kita jangan duk kata, alah aku at least aku macam ni, macam ni. Tu menunjukkan bahawa kita ni menjadikan hawa nafsu kita Tuhan kita, bukannya Allah sebagai tu Tuhan. Man ittakhadha ilahahu hawahu. Mereka yang menjadikan Tuhan dia ialah siapa? Nafsu dia. Sebenarnya bila dia buat maksiat, bukannya dia rasa dia bebas boleh pilih. Hakikatnya dia hamba kepada nafsu. Jadi sebab itulah kita bila nak jadi orang baik, zahir tu kena bagi baik dulu. Cuba sedaya upaya tutup aurat. Cuba sedaya upaya solat jemaah. Walaupun bila kita nak pergi solat jemaah tu kita rasa tujuan aku datang solat jemaah ni awal-awal ni sebab, contohlah, tujuan awal tu sebab rasa macam risau kalau aku tak pergi solat jemaah ni orang cakap apa kat aku. Aku ni ustaz, aku ni pelajar USIM, mengajar agama tapi aku tak sembahyang jemaah. Tak ada masalah, mulakan buat zahir yang baik dengan niat-niat yang salah. Tak ada masalah. Tapi dengan moga-moga dengan berkat istiqamah kita buat benda baik tu, benda tu jadi kita punya batin. Last sekali batin kita yang nak pergi solat jemaah, bukan lagi tujuan-tujuan yang salah tadi. Sebab tu antum yang akan jadi asatizah, jadi ustazah-ustazah ni, bila antum akan ditaklifkan nanti untuk mengajak umat, jangan stop mengajak walaupun diri tu ada maksiat. Jangan stop bagi tazkirah walaupun diri tu ada maksiat. Boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa kita sebab kita khidmat orang Islam. Innal hasanat tudhhibnas sayyi'at. Amalan baik itu akan menghapuskan amalan buruk. Sebab tu menjadi sunnah para ulama salaf, apabila seseorang tu buat dosa, dia akan apa? Sedekah. Buat dosa sedekah. Buat dosa sedekah. Moga-moga dengan asbab sedekah tu Allah ampun dan Allah ubah kita jadi orang baik. Jadi start dengan zahir dulu. Aslih zahiran, insya-Allah yatasallah batinu. Okey ya. Jadi insya-Allah kita berhenti kat situ dan kita sambung nanti pada perbahasan taqwa pula. Okey, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Bersoalan pula? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sini tu makna minta maaf kalau anda kata pertanyaan Nabi salah atau silap. Jadi soalannya macam ni. Kita tengok hari ini, hakikat sebenar hari ini, kita tengok ramai orang yang mengajar ilmu ataupun menyampaikan ilmu, tapi mulut dia, sikap dia tidak menggambarkan seperti mana ilmu yang dia ajarkan. Contoh kita tengok anak-anak juga, dia mengajar ilmu Quran, tapi mulut dia penuh, maksudnya mulut dia penuh dengan lisan yang takabur, celaan dan sebagainya. Ada juga yang mengajar hadis, tapi mulut dia ambil benda-benda yang kata last ini, contoh macam merokok, sabit dan sebagainya. Jadi andai kata kita ditakdirkan untuk belajar dengan mereka, jadi apakah tindakan kita sebagai seorang penuntut ilmu untuk kita menghadapi guru-guru kita yang macam itu? Allahuakbar. Baik. Bismillah. Kalau guru tu guru yang memang kita tak boleh gantilah. Contohnya macam guru subjek kan. Subjek tak kisahlah universiti mana tak sebut lah. Kalau ada satu universiti ni mungkin dekat Indonesia ke, mungkin dekat Mesir ke, dekat Malaysia insya-Allah tak ada kot. Ada certain guru ni memang guru tu je kita boleh mengaji dengan dia, sebab tu kita punya keperluan kan. Maka kat sini kita kena mengaji dengan dia, tapi kita cuba sedaya upaya jangan terpengaruh dengan apa-apa yang sikap dia yang tak elok. Waktu ni memang kita kena guna prinsip khudh ma safa wa da'il kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tapi jangan terlalu yakin sangat dengan kaedah tadi tu. Jangan duk ingat kita ni level apa? Kukur ke, level kowe ni boleh filter air keruh jadi jernih. Kita ni kena anggap kita ni filter yang kat Dewan Makan ni, yang pakai pipe tu ke. Yang kalau minum pun rasa besi lagi kan air tu. Ni ingat, kita ni filter tak kuat mana pun. Kita kalau duduk dengan orang yang, jangan duk ingat kita rasa kita ni mengaji agama sikit. Bila kita duduk dengan kelompok yang lara, kita rasa kita boleh survive. Jangan duk rasa. Nabi dah pesan lama dah. Mathalul jalisi as-salih. Orang yang duduk dengan orang salih seperti duduk dengan penjual minyak wangi. Wa mathalul jalisi su'. Orang yang duduk dengan orang yang buruk seperti duduk dengan tukang besi. Nabi buat secara itlaq, secara umum. Nabi tak kata pun jalis yang soleh ke jalis tak soleh. Menunjukkan meskipun jalis tu soleh, duduk dengan orang yang tak soleh dia boleh jadi su. Tapi orang yang tak soleh duduk dengan orang soleh dia boleh jadi soleh. Sebab tu sebaliknya kita ni, kalau kita rasa kita ni su, tak soleh, kerja kita bukannya lari daripada orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Dia ingat bila dia lari daripada orang soleh, dia jadi soleh lah. Pernah tak kadang-kadang kita rasa malu lah nak duduk dengan kelompok-kelompok ni? Yang geng-geng tambah-tambah, geng ni ngaji kita, geng ni selalu ziarah ulama, sobah ulama. Rasa malu nak duduk dengan dia orang kan? Sepatutnya lagi malu lagi nak duduk. Sebab apa? Kita rasa kita hina. Dengan asbab dia orang kita boleh jadi soleh. Tu kita punya qiyas. Tapi syaitan nak ubah qiyas tu, lagi rasa hina, lagi kena duduk dengan orang yang lara. Tu kalau guru yang kita tak boleh tukar lah. Tapi kalau guru yang kita ada pilihan, maksudnya contoh dia buka kelas umum, awak nak mengaji dengan dia boleh, nak mengaji orang lain boleh. Cari guru yang soleh. Cari guru yang kamil, yang elok, yang sempurna. Yang elok lah sebaiknya. Sebab tu Tuan Syekh Hafizahullah, Syekhuna Syekh Khalil pernah cerita. Beliau pernah mengaji dengan seorang syekh ni. Alim syekh tu, memang alim. Lalu satu malam Tuan Syekh mimpi, Syekh nampak guru dia tu ada pegang satu kotak. Yang mana satu kotak, satu bakul tu ada banyak buah-buahan yang warna-warni. Cantik buah-buah tu. Lalu bila Tuan Syekh dekat dengan guru dia tu dalam mimpi tu, buah-buah yang warna-warni nampak cantik tu bila dekat rupanya plastik. Rupanya polystyrene je. Tak, bukan buah yang betul.
Lalu Tuan Syekh cerita mimpi ni dekat guru mursyid Syekh Hadratus Syekh Abdul Jabbar Rawi qaddasallahu sirrah. Lalu Hadratus Syekh kata, mulai hari ni jangan mengaji dah dengan dia. Sebab ilmu yang dia ada zahir je ilmu, hakikatnya bukan ilmu. Lalu bila Tuan Syekh datang mengaji dengan guru tersebut mula zahirkan sikap-sikap dia yang tak elok. Menunjukkan memang mimpi tu sedekah. Mimpi tu dah berlaku apa? Benar. Menunjukkan tak semua orang yang zahirnya ada ilmu, hakikatnya ilmu dah. Jadi tujuan kita apa? Pilih guru betul-betul. Waktu ni akal tu Imam Ghazali dalam kitab lain, antara dia kitab Al-Munqidh min Dhalal sebut, iyyaka an ta'rifal haqqa birrijal. Iyyaka an ta'rifal haqqa birrijal. Jangan sesekali kamu mengenali kebenaran dengan orang. Maksudnya tak semestinya apa yang benar tu ialah apa yang orang yang kita ingat dia benar tu cakap. I'rifil haqqa ta'rif ar-rijal. Kamu kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa ahli kebenaran. Waktu ni kena guna akal tu, mengaji elok-elok, guna akal elok-elok. Kalaulah guru yang depan mata ni memang zahirnya tak, bukanlah ada ahli ilmu yang hakiki, tinggalkan dia. Tak ada masalah. Tapi janganlah buat pasal. Maksudnya tiba-tiba tinggal, nak bergaduh dengan dia kau. Tak payah. Amalkan prinsip apa? Ijtama'a fillah waftaraqa fillah. Itu jumpa guru tu sebab ente nak guru kan, ente nak Allah. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis kan, sab'atun yudhillumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Antara dia apa? Rajulani ijtama'a fillah waftaraqa fillah. Dua orang lelaki yang bertemu kerana Allah, yang berpisah pun kerana Allah. Anta mengaji dengan syekh, anta mengaji Quran, anta mengaji agama. Sebab apa? Nak syekh ke nak Quran? Nak syekh ke nak Allah Ta'ala punya redha? Anta nak Allah Ta'ala punya redha. Sebab tu Syekhuna sebut al-ulama azizun bisyari'ah. Idza fuqidat syari'ah fuqida izzatuh. Maka ulama ni ahli ilmu, dia mulia sebab dengan syariat. Syariat dia hilang, hilang mulia dia. Tuan Syekh, apa-apa Syekh kalau buat maksiat tak ada dah mulia dia. Jadi kita kena guna akal kita elok. Okey, boleh kan? Barakallahu fiik. Ada lagi soalan lain? Sudah di soalan bulan Presiden Azam. Dia Ustaz, kita sebagai ilmu sering diuji dengan sebab muka dan rambut. Sebenarnya kita nak hati ni kalau diuji dengan buka takabur macam mana nak alam? Jawapan dia adalah bukan dengan baca kitab tasawuf. Sebab apa? Sebab ramai je orang yang mengaji kitab tasawuf, bukan mengaji, mengajar kitab tasawuf tapi takabur lagi dahsyat daripada orang yang tak mengaji tasawuf. Jadi kalau takabur ni konsep dia apa? Takabur ni konsep dia, hati tu dia nak megah. Dia nak apa? Kalau tengok cerita Avengers tu. Nak teringat cerita Avengers tu. Avengers yang nombor 1 tu, yang awal-awal tu kan. Takabur ni dia macam Loki tu. Dia suka orang tunduk kat dia. Dia suka dia ada stage. Orang akan tunduk kat dia, orang akan angkat dia. Ni takabur. Jadi cara dia apa? Ialah dapatkan orang yang akan humblekan dia, yang akan katak dia, yang akan didik dia. Yang ni lah yang ulama selalu sebut kena cari guru mursyid. Masalah ahli ilmu ni dia rasa ilmu dia dah cukup, dia tak nak tunduk dekat guru mursyid. Itu masalah besar. Sebab kadang-kadang dia ingat dengan SCJ degree dia, dengan kitab-kitab yang dia mengaji dulu dah cukup nak pandu dia dengan kebenaran. Walhal nafsu dia tu bukannya boleh pandu dengan kitab. Yang mana Imam Abu Hayyan ada buat syair kan. Yadhunnul ghumru bi annal majda
bi anna al-kutuba tajdi akha naf'ah. Yang mana orang-orang yang budak mentah ni ingat kitab-kitab tu memadai dah nak menunjukkan dia kebenaran. Khawatir dia akan jadi Tuma Al-Hakimi. Pernah dengar kisah Tuma Al-Hakim? Tuma Al-Hakim ni dia seorang yang mengaji pasal perubatan tapi hanya dengan baca je. Dia mengaji buat ubat, mengaji buat ni lah, ubat-ubat lah dengan baca je. Baca kitab-kitab perubatan. Satu hari tu dia tengok ubat tu memerlukan salah satu hayyatus sauda. Ubat tu memerlukan 3 atau lebih kurang macam tu lah. 3 atau nombor tak ingat tapi ada lah jumlah tu. Kita katalah 3 ular hitam. Lalu dia ambil, dia cari ular 3 ekor tu. Dia mati sebab kena patuk ular tu. Sedangkan kenapa dia cari 3 ekor ular tu? Sebab naskah asal kitab tu ialah 3 habbatus sauda. Habbah. 3 habbah sauda, biji hitam tu habbah sauda. Tapi sebab naskah tu tertambah titik dekat ba tu jadi ya. Daripada habbah jadi hayyah. Hayyah sauda. Jadi kata Imam Abu Hayyan, orang yang ingat dia boleh sampai kat akhirat dengan kitab lagi sesat daripada Tuma Al-Hakim. Sebab Tuma Al-Hakim ni mudarat last sekali ialah mati dekat dunia. Orang yang sesat ilmu last sekali mati dekat mana? Wal'iyadzubillah neraka jahannam. Mana lagi sedih? Yang kedua. Sebab tu kena cari guru murabbi, guru mursyid, guru yang akan pancung kita punya nafsu nak takabur. Guru akan perasan anak murid aku ni dia dah mula nak angkat diri. Guru akan detect. Waktu tu guru akan katok dah. Benda macam ni, orang yang ada nafsu takabur dia takkan tahan. Dia akan lari. Dia tak mampu. Dia tak mampu kalau guru dia tak layan dia. Dia tak mampu kalau guru dia tak lebihkan dia banding anak murid dia. Dia tak mampu tahan. Alhamdulillah anak ada direzekikan guru-guru yang macam ni. Yang detect kita ni ada penyakit-penyakit guru takabur ni. Daripada awal kena katok dah. Alhamdulillah. Sebab tu macam tadi kalau kita tak, yang itulah solusi yang terbaik. Kena ada guru yang nak katok kita punya nafsu. Tapi kalau kita sendiri payah. Yang nak ajak benda ni guru-guru je. Ahli sufi yang hakiki. Cari guru. Dan biasanya guru akan bagi nasihat macam tadi. Macam Abdullah ibn Munazzil tadi. Idza 'azuma qadruka 'indan nas istahqir nafsak. Apabila kamu dah mula rasa diri kamu tu dimuliakan orang-orang, istahqir nafsak. Hina diri boleh. Ingat balik kita punya maksiat punya banyak. Ingat balik Allah tutup. Itulah cara dia. Dia wallahu a'lam. Okey. Dari sini tahu semakin atau jadi dia saya sebut macam mana nak didik hati untuk buat satu perkara itu kerana Allah, terutamanya dalam baca. Susah soalan tu. Macam mana nak didik hati untuk buat sesuatu kerana Allah? Pertamanya yang nak boleh bagi ialah kita kena duduk dengan kelompok soleh yang memang kita tengok dia orang ni tujuan mereka tu bukannya kerana dunia, kerana apa. Bila dia orang mengaji. Yang mana bila kita duduk dengan kelompok ni, kita tengok dia orang ni punya style. Oh, dia orang ni kalau mengaji tujuan dia sebab nak khidmat umat Islam. Mereka mengaji sebab nak memandaikan umat. Mereka mengaji sebab nak tarik umat ke jalan yang benar. Duduk dengan mereka memang insya-Allah akan dapat tempiah-tempiah tu. Dia sebab bila main dengan hati ni susah kalau kita nak praktis seorang-seorang.
Susah. Sebab tu antara cara dia duduk dengan kelompok yang orang soleh, dan juga waktu malam cuba didik diri tu solat tahajud, solat witir. Waktu tu yang akan menguji keikhlasan kita tu. Sebab tu Imam Razi rahimahullah menyebutkan antara hikmah kenapa Allah Ta'ala lebih rahmatnya lebih banyak pada waktu malam, kan dalam hadis ada sebut kan, Allah Ta'ala akan turun di langit dunia sepertiga malam. Yang mana kita faham maksud hadis tersebutlah rahmat Allah yang tu turun. Kerana apa kata Imam Razi? Kerana pada waktu malam ni, bila hamba ni bila dia beribadah, dia bukan nak pandangan orang. Sebab pada waktu malam orang lain tidur, dia je yang berjaga. Orang lain waktu malam nak rehat, dia yang bangun nak sujud. Itu menunjukkan bahawa ibadah dia waktu malam bukan yang ibadah yang sama pada waktu siang. Waktu siang ni orang tengok kiri kanan. Di waktu malam. Jadi itu menunjukkan bahawa ahli ilmu yang hakiki ni, kalau betul dia nak menuntut ilmu kerana Allah, dia kena train buat amal ibadat yang mana dia hanya pandang Allah Ta'ala sahaja yang dia nak. Kena didik hati tu. Kena cuba. Tapi mujahadah seorang-seorang susah. Sebab tu ulama tasawuf dia buat tarikat. Bila duduk dalam jemaah tarikat, kita ada benda nama dia ahid. Ahid ni bukannya ambil borang parti politik ni. Bukannya apa potong darah nak ambil apa kongsi gelap kan. Tak. Ahid ni ialah apa? Janji setia di antara orang mukmin bi an naf'al ma amarana Allah. Janji setia untuk kita sama-sama buat apa yang Allah suruh. Wa natruk ma harramahullah, dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Tu janji setia. Jadi kalau kita duduk dengan kelompok yang janji setia dia nak buat baik, insya-Allah hati kita kan jadi baik juga. Dan kelompok macam ni yang Allah Ta'ala puji dalam Quran. Allah Ta'ala sifatkan para sahabat, rijalun sadaqu ala ma ahadullah alaih. Mereka lah satu rijal, satu kaum yang mana sadaqu, jujur, berlaku benar terhadap apa yang mereka janji atas nama Allah. Jadi tak ada cara lain lah nak rasa untuk didik hati untuk benda-benda macam tu, melainkan dengan duduk dengan ahli dia. Okay, Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la. Ya. Okay. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una warhamna bi tarkil ma'asi abada ma abqaitana waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita selesai untuk belajar satu daripada dia macam mukadimah Ustaz. Mukadimah. Jadi apa yang Ana nak rangkumkan ialah dalam menuntut ilmu ni ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua ialah menuntut ilmu namun menggunakan ilmu itu untuk tujuan dunia. Yang kedua, kelompok ketiga ialah kelompok golongan ilmu ni tetapi syaitan menguasai dia, yang bermaksud dia lebih membanggakan pangkat dan mengatakan diri lebih baik mereka. Itu adalah sifat syaitan itu sendiri yang dalam kisah ada menceritakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu. Daripada kisah
yang Allah arahkan syaitan untuk sujud kepada Adam, menunjukkan betapa bongkaknya dan sombongnya syaitan itu sendiri kerana merasa lebih baik. Perkara yang pertama yang anda dapat ialah kita perlu perbaiki luar dan dalam, dan kita kena start daripada zahir dahulu, dan batin itu mungkin akan terikut. Jadi orang istilahkan buat baik ni kena paksa sebenarnya. Mungkin dalam paksaan tu hati kita akan mula terikut, akan mudah menerima paksaan itu sendiri. Yang kedua, amalan baik akan menghapuskan amalan buruk. Betul apa yang Ustaz cakap, apabila kita buat baik, amalan buruk kita akan terhapus. Nak menunjukkan betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah dengan kita sakit. Kita sakit, Allah ampunkan dosa kita. Kita terpijak paku, Allah ampunkan dosa kita. Hatta kita tersepak meja pun kan sakit, Allah ampunkan dosa kita. Nampak tak betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya? Sebab sakit tu untuk orang bukan Islam adalah musibah, tapi untuk kita adalah nikmat. Nak jadikan contoh sirah itu sendiri. Dalam sirah ada manusia yang tak pernah sakit pun. Siapa? Yang anda tahu, Fir'aun. Fir'aun ni tak pernah sakit pun. Jadinya bila dia tak pernah sakit, dia berasa sangat bongkak. Sebab itulah dia berkata, aku adalah Tuhan. Daripada saat itu, syaitan pun lari daripada dia. Sebab apa? Sebab aku yang syaitan yang lebih banyak ilmu daripada kau ni pun, aku tak mengaku aku Tuhan. Menunjukkan betapa bongkaknya manusia itu. Kalau ikut peribahasa, apa yang boleh anda rangkumkan semuanya, apabila kita berilmu, baiklah kita seperti resmi padi, semakin berisi semakin menunduk, bukan semakin berisi semakin mendonggak ke langit. Itu saja yang anda boleh rangkumkan. Jadinya kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Minta yang hadir pada sesi kali ini untuk ambil gambar. Yang muslimin boleh berada di kiri Ustaz, dan yang muslimat boleh berada di belakang.